Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nazri bin Rahman, SU Kampung Baru Sentosa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Muslim Malaysia di atas agihan Kotak Rezeki pada hari ini. Semoga program yang diadakan pada hari ini sangat membantu golongan asnaf di kampung kami. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Muslim Malaysia. Saya harapkan kotak yang kami bawa ni daripada Muslim Malaysia dapat meringankan sedikit beban mak ayah yang mari. Jadi gunalah kotak infak kita, memang tak, kalau setengah orang memang rasa tak besar, tapi bagi saya besar. Saya minta mohon doa mak ayah yang mari hari ini supaya mendoakan kepada penyumbang Muslim Malaysia yang menyumbang kepada Muslim Malaysia setiap tahun, setiap hari, kerana mereka ni lah jadinya program agihan kotak infak ni. Alhamdulillah lah, terima kasih banyaklah, bolehlah betul-betul lekat. Terima kasih Muslim Malaysia. Terima kasih Muslim Malaysia.